Matlamat PAS sejak dahulu mahu menumbangkan UMNO bagi menukar pucuk pemerintahan negara. Namun setelah almarhum Datuk Dr. Harudin menjadi Mursyidul Am parti itu, PAS berfungsi sebagai parti yang menyatukan ummah. Demikian kata Ketua Pemudanya Nik Muhammad Abduh Nik Aziz dalam syarahannya pada seminar pemikiran Harudin di Kuala Lumpur hari ini. Walaupun orang awam melihat bahawa PAS ni kerja dia nak hancurkan UMNO, nak tewaskan UMNO dalam pilihan raya, tapi Tuan Guru ni dia simpan ilmu, dia ajar, dan ilmu ni diperolehi oleh orang-orang yang cuba memahami perjuangan yang benar. Itu PAS bukan hanya kerja nak runtuhkan UMNO, tapi kerja PAS adalah kerja membina ummah. Menurut Nik Abduh, ketika arwah bapanya Datuk Seri Nik Aziz Nikmat menyandang jawatan Mursyidul Am PAS, nilai yang diterapkan dalam parti itu hanya untuk menumbangkan UMNO semata-mata. Dulu, masa saya kecil, masa saya muda-muda dulu, saya faham PAS ni, objektif dia, matlamat dia nak ubahkan UMNO. Itulah. Politik kan? Politik ni memang nak tawang Putrajaya. Ini yang kita nampak. Matlamat kenapa? Kerana kita nak tukar UMNO, nak naik PAS, nak buat negara Islam. Tapi sebagai saya, Datuk Dr. Harudin ini lebih memiliki kekuatan itu, iaitu politik dia, politik menyatukan, politik menghubung. PAS kini dilihat mesra dengan bekas musuh utamanya iaitu UMNO. Kemesraan di antara kedua-dua parti itu dapat dilihat dalam beberapa program besar seperti Himpunan Solidariti Rohingya di Tasik Titiwangsa, Misi Flotila Bantuan untuk Rohingya dan Rang Undang-Undang 355. Sementara itu, ketika diminta mengulas berkenaan cadangan Pakatan Pilihan Raya dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau PPBM, Nik Abduh menyerahkan perkara tersebut kepada pucuk pimpinan. Katanya, perbincangan sama ada untuk menjalin kerjasama atau tidak bersama PPBM masih berlangsung meskipun sebelum ini wujud percanggahan kenyataan di kalangan pemimpin tinggi PAS. PAS masih tak putuskan secara rasmi. Perbincangan tu berlaku walaupun berlaku sedikit percanggahan kata-kata antara pimpinan utama, tapi mesyuarat memutuskan bahawa perbincangan dengan PBBM itu masih berterusan. Apa yang disebut oleh Datuk Mukhlis tu, benda tu mungkin dicadangkan lagi dalam mesyuarat.